mempersilakan Presiden Perkasa Saudara Syed Hassan untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih Pengerusi Majlis Dr. Hafiz, merangkap naik Ketua Wira Perkasa Malaysia yang juga YDP Perkasa Kelantan yang baru dilantik. Dan ya, hebat anak muda. Tuan Rafiq Rashid Ali, Peguam muda yang juga Ketua Penerangan Parti Pejuang, Cikgu Zai, Presiden Umar, pimpinan parti yang turut hadir. Saya nampak tadi Datuk Ibrahim Ali, kalau ada lagi, Presiden Parti Putra. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum saya mulakan, saya nak tuan-tuan beri tepukan gemuruh pada peguam kita ni. Ambil banyak kes rakan-rakan kena saman, pro bono, tak ada bayaran, bayarlah berapa yang boleh. Tuan-tuan, Cikgu Bad dah jelas, sejelas-jelasnya isu saudara Router, Yusof Router. Kesian dia, satu-satunya mangsa yang dapat selamatkan diri. Yang lain dah kena baru report polis. Ini nampak bahawa ada seorang mangsa yang betul-betul berani, dan dia terus berani untuk menegakkan keadilan. Malangnya tuan-tuan, kita sekarang ni dalam kerajaan yang zalim. Tadi Cikgu Zai cakap kerajaan yang zalim. Dulu mereka kutuk Datuk Mahathir Mohamad sebagai Maha Zalim. Maha Zalim, Anwar Ibrahim tuduh Tuan Mahathir lepas kena pecat. Tapi Tuan Mahathir Maha Zalim, 3 tahun pertama dia jadi Perdana Menteri, 81, 82 umum, Proton Saga, 85 dah on the road ke atas jalan raya. 5,000 lebih anak bangsa kita dapat kerja di kilang Proton. Anak Ibrahim baru 3 tahun, 5,000 anak bangsa kita di Proton sudah buang kerja. Siapa Maha Zalim? Tuan Mahathir buat perswastaan, buat bandara Kuala Lumpur, bagi PM Siang Berhad. PM Berhad menguruskan sehingga 20 tahun lebih. Kemudian adalah Syarikat Bumi Putra 100% menguruskannya. Baru 2 tahun dan ditamatkan kontrak bagi kepada kaum lain. 70% kaum lain, Melayu baru 30%. Di bawah Anwar Ibrahim. Siapa yang zalim? Tuan Mahathir Puan untuk orang Melayu. Naik dia Madani bagi pada kaum lain. Sekarang macam-macam kepentingan Melayu bagi pada kaum lain. CIMB, tuan-tuan, CIMB yang kita kenal ni sebagai Bank Melayu, boleh lantik pegawai HR, Human Resource daripada luar negara. Macam tak ada anak tempatan yang boleh jadi Chief Human Resource, Chief HR. Buta-buta dia bagi pada orang luar. Anak bangsa kita boleh. Tengok sajalah GISP, tuan-tuan. Syarikat, pernah dengar tak? GISP ada buat rumah hurun haram. Ada tak buat bisnes pelacuran haram? Ada tak GISP
buat macam-macam yang ada undang-undang, terutamanya seluruh data ke? Macam-macam tak ada, tuan-tuan. Tokek-tokek yang ceroboh tanah berpuluh tahun, buat kekayaan berpuluh-puluh juta setahun, begitu lama, berpuluh-puluh tahun, dirampas setelah tuanku tambahan titah dengan mukanya, baru nak ambil tindakan. Ambil tindakan apa? Siasat. Siasat keluar daripada polis ketawa, suka ria, tak ada masalah, tak ada takut. GSP punya ustaz digari, kaki dirantai, turunkan daripada truk polis, diheret ke mahkamah, escort dengan bertopeng pengawal keselamatan, seolah-olah umat Islam ini teroris. Kita tengok muslimah, GSP turun dengan truk, berjari, kaki berjari, jalan berseiringan, berpuluh hari berpisah dengan anak ini. Tapi penceroboh tanah di Pahang boleh pula dipanggil untuk gondeng pemutihan, boleh terus, tapi ada syarat, tak dipenjara pun ceroboh. Komando Melayu ceroboh, berapa ekar saja kena penjara 5 tahun. Inilah Malaysia sekarang ni berlaku. Tuan-tuan, kalau kita dengar apa yang Cikgu Pat cakap tadi, takut. Saya takut. Apa yang berlaku pada Yusuf Writer tu, mungkin berlaku pada saya, pada Cikgu Pat, kepada musuh-musuh politik yang kita sedihnya, yang menurut perintah melakukan benda yang tak baik, menzalimi orang sendiri adalah orang Melayu juga, orang Islam juga, baik pegawai tinggi, baik menteri, baik orang politik, semuanya Melayu, inayah Melayu sendiri. Kerana apa? Kerana di belakang dia ada tokek-tokek kata-kata yang besar yang dikuasai oleh DAP. Tuan-tuan, saya mengisytiharkan DAP adalah bahaya kepada kita orang Melayu dan Islam. Tangkaplah saya kalau ada polis merah. Tangkap. Saya tak cakap Cina, saya cakap parti DAP adalah bahaya kerana perjuangan dia untuk menghilangkan kepentingan kita orang Melayu. Betul tak? Mana-mana Melayu yang masih percaya DAP, kalau DAP taklah seburuk tu, ini Melayu barua. Yang ramai sekarang, saya tak nak cakap ahli-ahli UMNO barua. Pemimpin-pemimpin dia sanggup bagi kuasa kepada DAP. Saya tahu ahli-ahli UMNO cakap cukup marah, tapi dia sayang parti dia. Dia harapkan satu hari parti dia keluar tinggalkan DAP. Dan kita berdoa supaya ada pemimpin-pemimpin dalam UMNO berani bertindak keluar daripada kerjasama dengan DAP. Bersama dengan kita boleh kita tubuhkan kerajaan yang majoritinya orang Islam. Tapi malangnya kita punya pemimpin sekarang, perjuangan dia bukan untuk kaum dia, bukan untuk agama dia, semua untuk kepentingan diri sendiri, tuan-tuan. Mereka dia tak percayakan rezeki daripada Allah. Dia percaya rezeki pada Anwar Ibrahim, dia percaya Anwar Ibrahim. Pemimpin-pemimpin Allah percaya rezeki daripada Zaid Ibrahim Zaid Hamidi. Dia tak percaya dah rezeki pada Allah. Ini manusia yang sedang memimpin negara kita. Kita kena bangkit bersatu melawan mereka demi masa depan anak bangsa kita. Saya tahu, saya pergi mana-mana, saya pergi bank di kaunter, saya pergi mana-mana, ramai orang lain dah tanya bila boleh tukar kerajaan. Saya percaya kalau pilihan raya esok, orang Melayu akan bersatu menjatuhkan kerajaan yang mana ada DAP. Mana-mana calon yang partinya bekerjasama dengan DAP, pasti orang Melayu akan tolak.
Yang kita risaukan anak-anak muda kita. Anak-anak muda tuan-tuan ni semua perlu diingatkan. Kerana kalau kita bagi peluang satu penggal lagi kepada DAP, banyak lagi kita akan hilang. Sekali mereka memerintah, sekali lagi satu penggal lagi, kita dah tak ada harapan lagi untuk patah balik. Percayalah tuan-tuan, bukan tak berlaku di negara kita, di Penang dah berlaku. Sekali dia memerintah, dia boleh bawa masuk seramai orang kaum mereka seperti mana yang berlaku di Singapura. Oh, tak ada masalah, Singapura buat azan. Azan macam mana? Meraihkan korban macam mana? Kalau totally mereka berkuasa seperti mana di Singapura, seluruh Malaysia ni, saya rasa tempat ni tak lama pun. Percayalah, dengan syarat macam-macam. Saya nak kasih peluang saudara Rafiq bercakap lebih panjang kerana lebih penting, sebab tujuan kita nak adakan ceramah malam ni lebih nak fokus kepada kezaliman pemimpin yang ada sekarang terhadap anak muda Yusof Lawton. Dan tuan-tuan, sementara kesempatan ini pun saya nak mengajak tuan-tuan, marilah bersama payung besar yang kita sedang usahakan, Penyatuan Melayu. Kita kena bersatu tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita lihat apa yang ada dalam negara kita yang dikuasai oleh orang Melayu, baik jabatan-jabatan kerajaan maupun GIC, adalah kerana kita berkuasa besar ketika itu. Kita boleh tentukan anak-anak bangsa kita, orang Melayu kita memegang jawatan-jawatan penting. Tapi kalau kita dah hilang kuasa, sekarang ni pun dah hampir banyak jawatan-jawatan penting yang telah lepas kepada kaum lain. Nak saya senaraikan memang tak cukup. Kena bagi saya masa lebih sikit lepas ni. InsyaAllah, ni kali kedua saya datang sini. Baiklah, itu saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih kepada pihak penganjur yang menjemput saya last minute betul dan nak balik rumah dah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.